Adakah anda pernah rasa hati membara, ingin membalas dendam kepada mereka yang telah melukai anda dengan dalam? Ini satu perasaan yang sangat berat untuk ditanggung, bukan? Kisah Daud dan Raja Saul mengajar kita satu rahsia besar tentang bagaimana untuk berdepan dengan ketidakadilan yang menyakitkan. Daud, yang mempunyai peluang untuk membalas dendam, memilih untuk tidak berbuat demikian, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, "Semoga Tuhan menghakimi antara aku dan engkau, ya Tuan Beta." 1 Samuel bab 24 ayat 12. Jadi, kita belajar bahawa Tuhanlah hakim kita yang paling adil, yang melihat setiap hati dan setiap perbuatan. Kita tak perlu pikul beban itu. Pilihlah untuk melepaskan dendam dan biarkan kasih Tuhan yang tak terbatas mengalir dalam hidup kita. Hanya dengan cara inilah kita dapat menemui kedamaian sejati dan kebebasan daripada belenggu kebencian dalam hati kita.